Janganlah minta derma bagi RM20. Bagilah banyak sikit. Sebab betul-betul tegak depan-depan yang kata belakang. Kalau nak menang 60 kerusi, nak 60 juta. Bagi kawasan yang ada masalah. Ini tak habang apa orang tahu. Ada masalah yang wakil rakyat tak masuk dengan kawasan. Ini kena di-settle cepat. Jangan bagi ada lah. Di Kedah tak ada, Negeri Lain tentu ada. Ada, hampa bohong apa? Tentu ada. Masalah dengan menteri besar pun ada. Jangan duk berkelai. Berhenti berkelai. Cakap hari ini cukup. Fokus ke depan. Banyak ni kerja lain kita nak buat. Hidup berkelai pula. Bawa mesej ini keluar. Jangan duk bawa mesej kita bertembung. Ni dah negeri kecil. Berkelai pula. Sebab betul-betul tegak depan-depan yang kata belakang. Nak kata kat saya pun depan-depan lah. Wakil rakyat perlu bertindak sebagai pemudah cara. Orang putih panggil enabler. Dalam usaha memperluaskan pengaruh PAS dan mengukuhkan kekuatan parti. Persiapan keuangan. Janganlah minta derma bagi RM20. Bagilah banyak sikit. Satu kerusi parlimen, tuan-tuan, pada masa akan datang. Kalau tak dikuasai semua teknologi, aplikasi yang sedang ada di depan kita, kita akan bergantung kepada kaedah-kaedah konvensional yang kosnya mahal. Ada orang bagi fokus jangkaan kepada kita. Satu kerusi parlimen RM1 juta. Nak bertahan lagi susah daripada nak tawan. Nak bertahan dalam keadaan kita ada calak lah. Kita ada kudih yang orang duk tempek kat kita. Lagi sukar. Masa kita menang dulu kudih tak ada lagi. Orang pun tak tahu kita berkelahi. Bila menang orang tahu macam-macam. Bunyi pompang-pompang. Saya suruh berhenti. Kalau nak menang 60 kerusi, nak 60 juta. Jangan pandang mudah. Kewangan, peralatan. Kita hadapi rakan-rakan yang bergantung kepada peralatan yang kita bayar. Di sini pun sama, tempat lain saya fikir sama juga. Satu cawangan kita minta 1,200. Satu UPU. Semua peralatan tu kita bayar depan main bertanding syok je. Lepas tu nak jadi ketua. Duit tak ada, jentera tak ada, kita semua. Jangan sampai kita ungkit ke semua. Tuan-tuan sekalian, persiapan keuangan penting. Kita harap rakan-rakan kita juga memahami situasi yang akan kita hadapi pada masa depan. Dan mereka turut berkorban macam mana kita berkorban daripada bawah sampai ke atas. Betul tak tuan-tuan ni? Rakan-rakan yang tak bayar duit, tak ada peralatan, gantunglah kain batik dan kain pelikat. Mahal cik, oi, bukan murah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak menguasai media pada hari ini, maka politik kita akan ditentukan oleh fake account. Oleh orang-orang yang kita tak tahu siapa. Mau tak mau kena menguasai media sosial, media baru, media konvensional. Semua tu kena dibuat persiapan dan semua tu memerlukan kos. Maka besarlah lagi pengorbanan yang perlu ditagih daripada kita semua ahli-ahli dan para penyokong. Kalau orang ramai tengok kita punya komitmen untuk menghadapi semua cabaran yang sedang dihadapi oleh rakyat negara ini, saya yakin rakyat negara ini akan meletak kepercayaan sepenuhnya kepada PAS untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengambil alih Putrajaya dalam PRU yang ke-16.